Budak seawal 9 tahun dah mula ambil dadah. Sampai bila kita nak biarkan sebegini? Malaysia semakin maju, bangunan semakin tinggi dan teknologi semakin canggih. Tapi kenapakah masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah semakin berterusan sehingga kini? Lebih parah, ia menjadi bara yang terus merebak, terutamanya dalam kalangan anak muda kita. Hari ini kita bersama saudara kita yang merupakan satu bekas penagih dadah yang kini dalam satu proses pemulihan dengan AADK atau Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Tujuan utama shoot ini ialah untuk memberi kesedaran kepada khususnya golongan muda dan masyarakat kita tentang bahayanya dadah di dalam masyarakat kita. So, saudara boleh berkongsi kepada kami macam mana saudara mula-mula terjebak dalam najis dadah. Saya terjebak dalam najis dadah ni kira-kira lebih kurang 18 tahun lamanya, daripada usia saya 13 tahun. Tapi 13 tahun ke 15 tahun tu saya hanya tercebur dalam menghidu gam ni. Daripada umur 13 tahun saya saja suka-suka saja ikut kawan-kawan sekolah. So feel dia tu memang lain macam. Daripada suka-suka saya terjebak kepada ketagihan. Saya berasal daripada keluarga yang ceria, keluarga yang baik. Saya tak ada masalah kata orang dipinggirkan keluarga ke, kurang perhatian ke apa ke. Just pertama sekali saya tercebur dalam menghidu gam ni daripada kawan-kawan sekolah lah. Boleh dikatakan ramai kawan-kawan sekolah saya yang memang ambil benda ni lah. Daripada atas dasar keseronokan tu dia jadi kebiasaan. Sehinggalah satu masa apabila keluarga saya sedar keadaan saya memang ada ambil gam ni, so mereka ambil satu langkah pencegahan. Mereka asingkan saya dengan kawan-kawan. Daripada situ saya mengalami depression dalam 2 ke 3 bulan macam tu. So saya diperkenalkan pula oleh kakak saya dengan satu jenis dadah yang baru yang kita kenali sebagai ais. Ais ni saya dapat daripada akak saya mulanya, dan memang betul daripada ais tu tak saya ambil, saya boleh lupa pada gam yang saya sedut dululah. Bilakah umur atau kali pertama saudara mengambil ais atau syabu kan? Syabu ya. Saya terjebak dengan syabu ni dalam lingkungan umur saya 15 tahun. PMR 15. Ya, PMR time tu. Hari-hari boleh dikatakan heavy lah. Hari-hari akak akan bawa balik benda tu dan kita akan sap sama-sama, ais sama-sama. Masa tu tanpa pengetahuan ibu bapa lah. Yes, tanpa pengetahuan lah. Daripada situlah saya terjebak dengan ais, di mana saya sendiri pun masa kahwin umur 20 tahun, saya jebakkan juga wife saya dalam najis dadah ni. Daripada dia seorang perempuan baik, perempuan kampung, dia berkahwin dengan saya dan saya jebakkan dia. Untuk kehidupan yang saya lalui, dadah ni menjerumus saya kepada mencuri, berjudi, bermasam muka dengan keluarga, putus silaturahim antara adik-beradik, angkara dadah lah.